duduk sorang-sorang ni, bila mana hati kita, bila mana otak kita, fikiran kita sugul, hati kita masalah, dia masuk. Faham? Dia masuk. Dia masuk, sampai jiwa kita rosak. Bila jiwa kita rosak, kita tak tenang. Mayang kita tak khusyuk, amalan kita pun kita tinggal apa semua. Lah ni selamatkan cepat hati tu. Pergi cari tok guru yang boleh selamatkan jiwa kita. Berdamping dengan mana-mana ulama. Jangan duduk sorang-sorang, nanti kita rosak. Kalau kita sakit tak berubat, lama-lama jadi apa? Mati. Orang sakit sebab tu sakit kena pergi hospital. Sakit jangan doang, pergi berubat. Kut dapat dipulihkan, sembuh. Ni biar lama-lama mati. Hati pun sama. Kalau kita biar kita tak berubat, lama-lama mati. Hati ni bila mati tahu macam mana? Orang bagi tazkirah, kita tak mahu. Tu tanda dia mati. Benar orang tegur tu, orang nasihat tu betul dah, tapi tak boleh terima, ada gap. Tu mana hati mati. Bahkan dia bersalah pula orang yang nasihat dia, orang tegur dia, dia tolak kebenaran. Tu bila hati dah mati. Na'udzubillah min dzalik.